Ada seorang kenalan saya tanya saya, kami ni dah kahwin, dah ada rumah, anak-anak pun semua dah besar dan dah bekerja, apa lagi guna emas untuk kami? Jawapan saya mudah saja. Emas ni bukan hanya untuk orang yang muda yang baru nak mula kehidupan. Tapi emas ni adalah penjaga nilai hidup kita walau di usia mana sekalipun. Emas sangat diperlukan. Bila dah bersara, kita bukan lagi kuat cari duit, tapi kita masih nak jaga nilai hasil titik beluh kita kan. Emaslah yang bantu kekalkan nilai itu. Kalau duit simpan dalam bank, nilai duit dimamah oleh inflasi. Tapi kalau tukar sikit demi sikit kepada emas, nilai kekayaan kita itu kekal. Malah boleh naik seperti tahun ini, nilai emas naik hampir 60%. Dan kalau dah ada rumah, bagus. Tapi rumah bukan mudah untuk dicairkan kepada tunai bila perlu. Nak jual sebuah rumah mungkin makan masa berbulan ataupun mungkin bertahun. Emas ni boleh cair bila-bila masa sahaja. Cepat dan mudah. Hari ni jual, esok dah boleh dapat duit. Satu lagi, emas boleh jadi legasi untuk anak cucu. Nilainya senang nak faham, senang untuk dia wariskan kepada anak cucu. Tak payah pening dengan kertas, dokumen dan turun naik mahkamah. Jadi, walaupun kita dah cukup semua benda, emas tetap ada guna dia. Iaitu sebagai pelindung, penyambung dan pewaris nilai hidup kita. Untuk banyak tips pasal emas, jemput follow saya. Kalau tuan-puan nak mula simpan emas dengan serendah RM100 pun dah boleh. Boleh klik link dekat bio saya. Nanti saya akan guide langkah demi langkah untuk mula simpan emas.